Assalamualaikum, nak review cepat-cepat. Ini first time kita buat step wagon color ni. Berjaya juga walaupun awal-awal ada masalah. Berjaya juga matching front sensor dengan 8 point lah. Depan belakang color sebiji abang ni buat matching. Ok, ni original front sensor. Dia buat 360. Lagi dia buat lampu yang tepi ni lah. Ok, ini adalah sequential. Lepas tu kalau kita tutup dia akan padam lah spotlight bawah, welcome light dia kan. Buka, buat dia menyala. Ok, so ini dia buat 360. Kita pakai yang style in casing nya, kamera kat situ. Ok, lagi dia buat dengan kita footlight. Nampak, ini footlight original Honda 4 point, cantik. Ok, so dia punya function link dengan lampu kecil dengan pintu lah. Sekejap aku tunjuk Lagi dia ada buat blind spot original juga, sensor dekat sini, radar dia. Ini cermin, kita pakai cermin original Honda. Kalau nak biru pun boleh, tambah duit sikit lagi lah. Ini kamera belakang, pakai balik je lah. Sorry, tempat asal guna balik tapi tukar kamera. Kita tengok footlight original Honda. Untuk step wagon punya macam ni. Dia sama dengan Civic FC. So kalau aku start kereta, tengok. Ok, sekarang lampu detect. Lampu detect dia menyala lah. Ok, ni kecil tau. Kalau aku buka pintu dia jadi besar. Nampak, dia jadi besar. Ok, tutup jadi kecil. Kalau aku tutup lampu dia pun off. Tapi bila aku buka pintu dia jadi besar. Cuma bila aku tutup, sebab lampu depan tak buka, dia off terus. Gelap lah. Ok, dia tak boleh adjust, dia auto je dia punya brightness lah. Ok, lagi kita tengok 360 ni pun macam biasalah. Ini belum dapat buat touch screen lagi, soon akan dapat. Tekan dia akan ada ni lah, macam biasa. Ini dah improve lah dia punya, sebab kita guna kamera yang paling baru. Dah improve lah, terang ni. Ok, line gerak. Lepas tu sensor ori, kita tengok sensor ori. Ok, ni sensor depan, tengok. Ok, sekarang tak ada naik. Nampak dia bunyi daripada dalam meter, tak ada external buzzer lah. 360 trigger. Ok, tu nampak sini ada indication. Tu reverse pula sama juga. Ok, reverse pun sama. Tengok kejap lagi ada. Tu situ ada merah. Ok, match sensitivity memang sangat baik ya. Sensor ori jangan risau lah, memang power. Alright, jom kita try blind spot dekat atas jalan pula. Ok, blind spot. Menyala geng. Ok, kita tengok motor ada datang kejap lagi. Motor datang. Bunyi. Motor datang lagi. Blind spot original. Bunyi. Itu dia. Tak ada dalam cermin, ada kereta dia bunyi. Atas 20 km lah. Kalau kita slow down tak ada lah. Sekali lagi. Kena gerak lah. Original dia kena gerak. Ok, kita gerak. Lambat pula kita depan. 20 km ke atas, km per hour. Kita datang. Tak ada dalam cermin lah. Tak ada dalam cermin. Ok, itu blind spot ori. Tekan sekali gigit. Servis hantar rumah lagi. Siap kereta abang ni. Dia kalau bila start kereta dia menyala. Dia trigger ACC lah. Kalau buka pintu, ni ada lampu kecil tu. Tu